Nama saya Nohaizah bin Nordin, dilahirkan di Kampung Raja pada tahun 1963. Saya dibesarkan di Kampung Raja. Pendidikan saya sekolah rendah Tengku Mahmud dan sekolah menengah Tengku Mahmud. Ibu saya bernama Ramah binti Yaakob, bekerja sebagai suri rumah, dan bapa saya Nordin bin Mataib bekerja sebagai pegawai juru ukur Malaysia. Adik-beradik saya seramai 12 orang dan saya adalah yang sulung sekali. Isteri saya bernama Cik Rohayati binti Abdullah, bekerja pembantu saya, dan anak saya ada 2 orang, seorang lelaki bernama Muhammad Osman bin Nohaizah dan seorang perempuan bernama Rabiatul Adawiyah binti Nurhaizah. Saya bermula dalam bidang seni ukiran halus semasa saya berusia 22 tahun, iaitu pada 1984 sampai 1989. Sebenarnya saya ada ramai guru yang menunjuk ajar saya bagaimana menghasilkan ukiran yang bagus, ukiran yang baik, dan kebetulan di Kampung Raja di daerah Besut ini kita mempunyai ramai tokoh-tokoh yang hebat, ya, berasal daripada Besut. Salah seorangnya ialah Wan Su, yang pernah mendapat gelaran periktirafan sebagai seniman negara, dan anaknya Wan Po pernah dianugerahkan sebagai adik guru, ya, dan juga guru saya Latif Long, ya, yang berasal daripada Besut tapi bekerja menetap di Kota Baru, Kelantan, dan Abdul Rahman bin Long, 2 beradik itu yang mereka yang menunjuk ajar saya bagaimana untuk menjadi seorang pengukir, ya. Dan yang terakhir guru saya ialah arwah Ni Rashidin bin Ni Husin. Beliau banyak membawa saya ke luar negara untuk mempelajari bidang ukiran halus, dan kita dapat membandingkan ukiran-ukiran yang berada di tempat di luar negara dan bagaimana kaedah pembuatan berbanding dengan di Malaysia. Saya ni seorang yang ekstrim, yang tidak suka sangat merubah, ya, daripada asal, dari merubah konsep asal itu, tetapi memandangkan kita ni lahir ataupun hidup di zaman yang penuh dengan cabaran dan kemodenan, ya, ke depan, maka saya mula meletakkan motif-motif itu sesuai dengan keadaan semasa, mana kena combine dengan keadaan semasa, tetapi tidaklah merubah lebih daripada 20% yang asal. Kenapa kita tidak boleh tukar ataupun tak boleh mengokok nambah lebih daripada 15 hingga 20%? Sebab kalau lebih pada itu, identiti itu akan mula hilang. Sebab dah masuk elemen-elemen baru. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan ialah saya diminta untuk menghasilkan atau mengukir pada bangunan, hiasan pada bangunan di Islamic Center di Oxford University pada tahun 2006 hingga 2012. Di mana saya rasa sangat teruja dan bangga kerana dapat mewakili pengukir sekaligus mewakili negara dan juga orang Melayu, kerana dapat meletakkan kerja tangan orang Melayu di satu universiti yang terkenal di dunia, ya. Itu satu. Yang kedua, saya diminta juga untuk menghasilkan ukiran-ukiran pada bahagian pintu di Istana Melawati dan juga di Istana Negara. Ya, saya sebenarnya menubuhkan satu aliran yang diberi nama Titih Ukir Melayu, yang mana sesiapa pelajar-pelajar baru ataupun generasi baru yang belajar ataupun menggunakan motif-motif atau kaedah pengukiran gaya yang saya amalkan,
saya melihat ramai anak muda yang berminat untuk mempelajari bidang itu, maka saya tengok dah ada ramai, maka saya tubuhkan supaya generasi ataupun budak atau pelajar-pelajar muda ni tahu yang ada satu aliran, ada satu gaya ataupun kaedah pengukiran yang berbeza daripada ukiran-ukiran daripada aliran lain. Saya tubuhkan titih ukir Melayu ini pada tahun 2017. Logo yang saya ilhamkan ini sebenarnya untuk memberi satu gambaran ya kepada dunia luar ataupun pengukir-pengukir sendiri yang kita ni mempunyai satu gerakan ataupun penggayaan ya yang mewakili orang Melayu itu sendiri ataupun bangsa Melayu itu sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah masyarakat sangat suka untuk menempa ataupun untuk mengetahui secara lebih mendalam atau lebih lanjut kenapa seni ukir ini dibuat sampai berbulan-bulan lamanya, sampai dia masyarakat pun ingin tahu. Tak boleh ke buat dengan cepat dengan mesin dan sebagainya. Kata ada yang boleh buat dengan mesin dan ada ukiran yang tidak boleh. Yang tidak boleh sama sekali kita kompromi, tak boleh. Maknanya dia mesti ada yang khusus, yang sangat special. Semua ukiran halus ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita menjaga dan mempertahankan supaya generasi kita akan datang dapat mengetahui dan mengingati apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Seni ukiran ataupun ilmu ukiran ini sebenarnya dia bukan macam pusaka yang ditinggalkan dalam bentuk harta emas RM1. Jadi ini adalah pusaka kepada sesiapa yang berdarah Melayu, berdarah bangsa kita sendiri. Sesiapa pun boleh. Macam saya sendiri pun saya mengambil ilmu-ilmu ni daripada guru-guru yang saya belajar dan anak-anak mereka. Contohnya Tengku Ibrahim, arwah Tengku Ibrahim tidak memperturunkan ilmu kepada anak beliau kerana anak-anaknya pergi kepada bidang akademik. Ya, jadi yang dapat ilmu tu adalah orang yang lain, bukan daripada darah keluarga beliau sendiri. Juga Nik Rashidin, arwah Nik Rashidin tidak menurunkan kepada anak beliau. Dan ilmu itu diturunkan kepada saya. Dan saya sendiri pun ada 2 anak yang nampak minat mereka lebih kepada akademik. Jadi saya nak beritahu yang ilmu seni ini tidak diperturunkan secara pusaka kepada darah daging. Pelibatan saya sebenarnya dalam bidang ini 38 tahun. 2 tahun lagi cukup 40 tahun. Jadi dengan tempoh masa yang begitu lama tu semestinya banyaklah juga ya pencapaian yang saya terima bermula daripada kerajaan negeri, tokoh seni negeri ya. 2006 tak silap saya, 2 kalilah. 2018 dan saya dapat anugerah usahawan daripada kraft tangan sendiri, dan pada tahun 2012 saya mendapat anugerah Adi Guru Ukiran Halus daripada kraft tangan sendiri, dan pada tahun 2018 saya dapat anugerah warisan kebangsaan orang hidup, living heritage lah ya. Maknanya bukan selalu kita dengar bangunan yang diwartakan, tetapi diwartakan batang tubuh manusia. Jadi saya dapat anugerah itu, dan kemuncaknya ialah pada tahun 2022 saya mendapat anugerah tokoh kraft negara oleh kerajaan Malaysia melalui kraft tangan Malaysia. Saya rasa
saya ingin mengucapkan berbanyak dan jutaan terima kasihlah kepada Kerajaan Malaysia dan Kraft Tangan kerana telah memilih saya, dan bukan setakat habis di situ, dan saya kena banyak lagi memberi sumbangan yang lebih baik seperti daripada sebelum ini untuk meletakkan Malaysia ni satu tempat yang terbaik di kalangan di mata dunia. Antara pengalaman yang lain ialah saya dijemput oleh Balai Seni Lukis Negara ataupun dipanggil sekarang Balai Seni Negara. Ini pun sesuatu yang agak luar biasa dan mustahil kerana saya seorang kraft, seorang penggiat kraft ini tidak mungkin boleh pamerkan hasil-hasil karya di Balai Seni Negara kerana saya di bawah kraft yang kalau pameran pun mesti dibuat oleh Kraft Tangan Malaysia. Jadi alhamdulillah dapat juga kerana bukan dipamerkan finish product ataupun dipanggil hasil kerja yang terakhir itu, maknanya bukan dalam bentuk kayu, cuma dalam bentuk lakaran. Jadi selama 30 tahun saya melakar, saya menulis, signature, saya tulis tanda tangan dan saya tulis juga tarikh bila saya lukis tu. Jadi dengan adanya lakaran-lakaran ini, maka pihak Balai Seni Negara bersetuju meluluskan dalam pameran saya itu dalam bentuk lakaran, tidak dalam bentuk ukiran. Tetapi ada juga ukiran-ukiran, 2-3 keping ukiran hanya untuk menyatakan daripada hasil lakaran itu maka terbentuklah ukiran ataupun kerja akhir kita, atau kerja yang telah kita lakukan pada bahagian kayu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kraft Tangan Malaysia yang telah menobatkan sebagai tokoh kraft negara pada 2022, di mana satu pengiktirafan yang sangat tinggilah dalam bidang kraft, dan saya akan berusahalah untuk membangunkan atau mengangkat seni ukiran, seni halus ini khasnya untuk negara kita. Tanpa bantuan insentif daripada Kerajaan Malaysia melalui Kraft Tangan Malaysia, saya rasa tak mungkin saya dapat mencapai kejayaan yang seperti yang kita lihat sekarang. Bagi pihak pemukim Malaysia, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Malaysia dan juga Kraft Tangan Malaysia yang membantu kami selama ini. Terima kasih.